Pelumba basikal profesional ini sentiasa mencari tiket penerbangan yang murah. Tetapi tiada siapa yang tahu bahawa tabiat ini sebenarnya menyelamatkan nyawanya bukan sekali tapi 2 kali. Ketika Martin De Young sedang menunggu untuk menaiki penerbangan dari Malaysia ke Taiwan bagi menyertai pertandingan, namun pada saat terakhir dia mendapati bahawa terdapat penerbangan lain dengan masa persinggahan yang lebih singkat. Oleh itu, Martin membuat keputusan untuk menukar tiketnya kepada penerbangan baru yang berlepas sejam kemudian. Walaupun pesawatnya mendarat dengan selamat, Martin terkejut apabila mendapati bahawa pesawat asalnya tidak sampai ke destinasi. Rupa-rupanya pesawat itu ialah MH370 yang telah hilang. Martin sangat terkejut tetapi bersyukur kerana keputusannya menukar pesawat. Namun kurang 4 bulan kemudian, dia sekali lagi bersedia untuk menaiki penerbangan pulang ke Malaysia dari Amsterdam apabila muncul satu lagi penerbangan dengan harga $400 lebih murah. Jadi Martin sekali lagi menukar tiketnya. Tetapi selepas mendarat dengan selamat, dia sekali lagi tergamam apabila mengetahui bahawa pesawat asalnya tidak tiba. Kali ini MH17 telah ditembak jatuh tanpa ada seorang pun yang terselamat. Komen pandangan korang.